Kami Hisham. Ya, salam hormat, salam bahagia. Salam kepada tuan pengurusi majlis dan juga para pengadil yang adil lagi bijaksana. Tidak lupa lagi kepada hadirin, hadirat yang kami kasihi sekalian. Kami ada sekumpulan Hisham. Pada malam yang bertuah ini, kami ingin persembahkan satu melodi anasyid yang bertajuk Carilah Aku di Neraka. Terimalah. Merenung gugurnya dedaunan masa, ayuh kita singkap tabir makna, mentafsir dengan bijaksana kematian yang pasti tiba, semakin merapah di kita. Apabila tiba di pintu kedua, jangan tawar kalku sendu dan air mata. Apa yang ku perlu di saat itu, bisikan syahadah di telingaku. Wahai kawan, carilah ku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya kita selalu bersama, bersolat juga puasa di dunia. Malu untuk ku ungkitkan kepadamu sezarah jasadku untukmu di dunia dulu. Di saat engkau kabarkan kepadaku, engkau lelah dengan mena duniamu, mena duniamu. Di luar tahunmu kau jadi antara doaku agar kau memiliki kebahagiaan itu. Andai tadi dunia ada bahagiamu di syurga, dengan asbab jasaku itu kau carilah aku. Oh, wahai kawan, carilah ku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya kita selalu bersama, bersolat juga puasa
di dunia. Usahalah bertemu Rasulullah, Pohonlah syafaat darinya, sampaikan salam rinduku pada baginda. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.